Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua kata tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri program Cakna Hulu Selangor, iaitu di mana program ini dijalankan pada tiap-tiap bulan jika kita ada berkesempatan lah. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan untuk sesi kali ini adalah untuk sesi Mei 2025. Cuma kita tak dapat buat pada bulan Mei hari tu sebab atas tegangan masa lah. So sebenarnya kalau ikutkan last kita bersiaran adalah pada bulan Mac hari tu, iaitu bulan puasa. Bulan April kita berehat sebentar kerana kekangan masa juga. Jadi bulan 4 kita berehat dan bulan 5 kita kembali bersiaran lah. So tetapi kita tak dapat bersiaran pada bulan 5, kita akan bersiaran pada bulan 6 lah. So, sebenarnya tajuk kali ini adalah untuk sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau yang mana disambut pada setiap 31 Mei setiap tahun. Di mana pada kenapa sambutan ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk orang kata berhenti merokok ataupun katakan tidaklah pada rokok. So sebenarnya kalau kita lihat agak sukar sebenarnya untuk berhenti merokok sebab bukan mudah ya, dia umpama macam kita makan nasi lah. Kalau kita dah makan nasi tu daripada kita kecil, lepas tu kita orang kata migrate ataupun kita berhijrah ke tempat yang sebenarnya kurang, orang kata bukan main dishes dalam nasi, so agak macam sukar kan. So sebenarnya lebih kurang sama. Rokok ni sebab mereka telah konsum rokok ni daripada mereka di usia muda lagi. So sebenarnya bukan mudah ya nak berhenti merokok. So kalau ianya mudah, ramai orang boleh berhenti merokok. So untuk sesi kali ini Cakna Hulu Selangor ni kita bawa pegawai farmasi kita iaitu Puan Nur Izzati binti Baharudin daripada Klinik Kesihatan Serendah untuk memberi orang kata ataupun berkongsi tentang berhenti merokok dengan penggunaan ubat-ubatan. Sebab kita tahu cara nak berhenti merokok ni ada dua cara, iaitu satu yang tanpa menggunakan ubat-ubatan iaitu berhenti dengan cara sendiri yang mana dia lebih kepada orang kata menggunakan faktor-faktor strong will lah, maknanya keinginan seseorang itu untuk berhenti merokok. Dan kedua di mana adalah menggunakan ubatan iaitu pharmaceutical yang mana di sini kita menggunakan bantuan ubatan untuk berhenti merokok. Ini adalah untuk bagi perokok-perokok yang tak dapat berhenti merokok tanpa menggunakan ubat. So dengan tanpa melengah masa, saya mempersilakan Puan Nur Izzati binti Baharudin untuk berkongsi mengenai apakah ubatan yang ada di kata pasaran Malaysia yang boleh digunakan oleh dan selamat digunakan untuk berhenti merokok oleh perokok. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Nurul. Saya perkenalkan diri dulu lah ya. Nama saya ialah Nur Izzati binti Baharudin lah, merupakan pegawai farmasi di KK Serendah. Saya baru setahun lah lebih kurang memegang orang kata menjalankan ataupun memegang lah klinik berhenti merokok di KK Serendah lah, sebab saya pun baru jugalah staf di PKD Hulu Selangor ni. So sedikit sebanyak yang saya share pada petang ini harap boleh memberi input jugalah pada semua yang mendengar. So untuk tidak melengahkan masa, saya terus kepada tajuk kita lah pada petang ni ya, iaitu berhenti merokok menggunakan ubat-ubatan. Okay, sebelum kita pergi orang kata lebih dalam lah mengenai ubat-ubatan yang boleh digunakan dalam untuk membantu berhenti merokok. So kita kena kenal dulu dengan apa itu rokok dan kenapa susah sangat berhenti merokok dan apa bahayanya pada kesihatan. Kalau kita tengok sama ada seseorang tu merokok ataupun dia bukan perokok, basically dia orang aware je, tahu je dalam rokok tu ada chemicals. Okay, dia ada macam-macam bahan kimia dalam tu, dan apa yang saya tunjukkan ni adalah di antaranya sajalah. Actually dia ada bahan-bahan lain lagi yang terdapat dalam sebatang rokok. So sebagai contohnya
macam tar, kan dalam slide ni ada tar, iaitu bahan yang digunakan untuk membuat jalan raya. Okay, ada juga amonia, ada arsenik, okay, ada ubat gegat, okay, ada nikotin. Nikotin ni yang mendatangkan ketagihan lah. Okay, ada juga kadmium iaitu bahan yang terkandung dalam bateri. Okay, ada hydrogen cyanide, butanol, metanol, formaldehyde. Formaldehyde ni biasa yang digunakan dalam pengawetan mayat lah. Okay, ubat nyamuk, bahan pelarut dan juga kamar monoksida. So ini antaranya sajalah bahan-bahan yang terdapat di dalam sebatang rokok. So kalau kita tengok daripada bahan-bahan ni, memang bahan-bahan yang kalau orang yang waras, siapa je yang nak consume, betul tak, untuk consume. So dah tentulah daripada bahan-bahan yang antaranya lah yang saya tunjukkan ni, dah tentulah dia memberikan kesan lah. So asap rokok tu sendiri mengandungi nikotin, ada tar, ada karbon monoksida dan lebih 4,000 bahan lain yang semuanya membahayakan kesihatan dan tak ada, orang kata tak ada benefit pun untuk kesihatan tubuh. So kenapa pentingnya untuk bagi kesedaran pada perokok, especially lah perokok, dari segi bahayanya kepada kesihatan tubuh. So yang pertama dia boleh meningkatkan risiko untuk seseorang perokok itu mendapat serangan jantung. Kerana jantung tu dia terpaksa bekerja keras lah, sebabnya dia punya salur darah tu dah jadi sempit dan berlakunya peningkatan kadar denyutan jantung. Okay. Yang keduanya adalah jangkitan paru-paru. Okay, kenapa? Sebab dia punya paru-paru dia punya tisu dah rosak lah. Jadi dia, keupayaan dia untuk menyerap oksigen tu dah jadi terganggu, dah tak normal lah. Okay. Dan perokok juga, biasanya kalau yang perokok yang tegal, perokok yang dah lama merokok tu, mesti dia kalau dia sedang nak dapat batuk, dan bila dia batuk tu, batuk dia lama dan susah sangat nak sembuh. Okay, yang seterusnya ialah stroke lah. Stroke berlaku bila ada punya pemadapan lemak dekat dinding salur darah yang menyebabkan aliran salur darah terganggu. Dan bila adanya pembentukan darah beku, itulah yang menyebabkan dia boleh mendapat stroke lah. Okay. Dan juga kerutan kulit disebabkan oleh tembakau. Okay. Okay. Merokok juga boleh meningkatkan risiko bagi lelaki lah untuk mendapat mati pucuk. Okay. Kenapa? Sebab dia juga boleh mencacatkan orang lelaki punya sperma. Jadi bila sperma tak normal, jadi mengakibatkan ketidaksuburan lah, susah nak orang kata apa, nak mendapat zuriat. Okay. Selain daripada tu, bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam rokok juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapat kanser. Sebagai contohnya kanser paru-paru, kanser mulut, kanser tekak. Dia mungkin jarang kita nak dengar tapi ada je berlaku. Ada je yang dapat kesan kanser daripada tabiat merokok. Okay, kalau tadi kalau yang perokok lelaki potensi untuk dapat mati pucuk. Okay, kalau yang perempuan pula yang merokok, sebab ada je kan perempuan yang merokok. So boleh mengganggu si wanita tu punya orang kata kesuburan lah. Okay. Dan yang perempuan yang merokok juga dia susah nak mengandung dan dia punya kitaran haid dia mungkin akan boleh terganggu jugalah. Cycle dia dah tak jadi tak normal lah cycle period dia. Okay. Dan kalau dia sedang mengandung pula dan dia merokok, jadi risiko untuk dia mendapat keguguran tu adalah tinggi. Dan kalau susah semasa nak bersalin. Dan kalau baby tu survive pun mungkin baby tu sama ada kurang berat badan ataupun dia lahir pramatang. So dia risiko yang tak bagus lah untuk tubuh tabiat merokok ni sebenarnya. Okay.
Okay. So saya sentuh sikit lah tentang e-cigarette ataupun vape lah. Biasa kita panggil vape lah kan. Jarang dia seorang-seorang vape lah. Okay. Sekarang ni ada patient yang option memilih, ini sedikit lah option memilih orang kata rokok elektronik sebagai pengganti rokok. Dengan alasan dia menggunakan rokok elektronik sebagai cara dia untuk stop merokok lah, rokok tradisional tu. Tapi actually e-cigarette ni pun ada dia punya orang kata kesan buruk dia jugalah sebenarnya. Okay, dia mungkin lah ada yang mungkin berjaya berhenti merokok tapi end up dia jadi dependent pula pada rokok elektronik. So Kementerian Kesihatan Malaysia, okay, dia mendefinisikan kepada dua terms yang berbeza. Satu rokok elektronik ataupun e-cigarette, satu lagi ialah vape. So apa beza dua-dua ni? Bahan dia punya bahan di dalam tu mungkin sama, tapi bezanya adalah bila dia konten nikotin, dia ada nikotin, tu dipanggil sebagai rokok elektronik. Okay, yang tak ada nikotin kita panggil sebagai vape. So itulah yang membezakan antara dua terms ni lah. Okay, so isi kandungan ni lebih kurang sama je. Okay, kedua-duanya mengandungi vegetable glycerin. Okay, vegetable glycerin ni macam dia ada kesan buruk juga. Dia boleh memberi iritasi kepada kulit, iritasi kepada mata dan juga boleh menyebabkan kerosakan organ. Sekejap Okay, so biasanya vegetable glycerin ni digunakan dalam produk sabun, krim muka. Tapi dia ada bila kita guna sebagai dalam bentuk vape kan, dalam bentuk aerosol gitu. So dia ada kesan juga kepada si penghisap vape lah. Okay. Yang keduanya adalah propylene glycol. So propylene glycol biasanya bila dipanaskan dia boleh menghasilkan formaldehyde tau. So formaldehyde ni ialah berpotensi lah, dia berpotensi untuk menjadi penyebab kepada kanser. Okay, selain daripada itu propylene glycol ni dia boleh memberi juga pada mata, pada tekak, pada kulit dan juga paru-paru. Okay, dan juga risiko kepada penyakit asma bahan ni. Okay, dan ketiganya ialah perisa ataupun warna. So biasalah kot kita dengar kan, vape ada macam-macam perisa, ada macam-macam warna. Okay, benda ni pun boleh merosakkan sel salur darah dan juga meningkatkan risiko kepada penyakit jantung. Okay. Perisa berwarna, kalau dalam bentuk bahan makan yang kita makan, selamat. Tapi bila dah dibakar, jadi vapor tu kan, kita sedut. So dia punya keselamatan tu kita ragu-ragu lah. Okay. Dan nikotin lah yang membezakan antara vape dengan rokok elektronik ialah kandungan sama ada dia contain nikotin atau tak lah. So nikotin ni lah yang menyebabkan ketagihan dan juga boleh meningkatkan tekanan darah. Seterusnya meningkatkan risiko untuk mendapat serangan jantung. Okay. So walaupun saya cakap tadi kan vape dengan rokok elektronik bezanya tak ada content of nikotin. Tapi walaupun vape tu mungkin diklasifikasikan ataupun dia kata tak ada pun nikotin, tapi actually dia punya cecair refill yang dijual di pasaran tu berkemungkinan besar sebenarnya ada je nikotin. Okay, sama juga dengan cecair refill rokok elektronik, ada yang yang pandai yang pergi tambah benda-benda lain, bahan-bahan terlarang macam dadah macam tu. So dia jadi dah lain dah sebenarnya. Okay. Okay, ini kereta rentas lah bagi orang kata nak menunjukkan apa rekod elektronik ni
So basically kalau tengok dekat sini yang bahagian hujung kiri tu dia adalah LED lah, dia menyala lah bila you tarik sedut tu. Okay, lepas tu dia ada juga bateri. Okay, dia ada microprocessor yang akan control sebagai heater lah, bagi yang control heater dengan lighter. Okay, ada sensor, ada pemanas kan, ni macam coil tu pemanas untuk vaporizekan nikotin tu dekat cartridge lah. Okay, dalam cartridge ni dia hold the nikotin dissolve in propylene glycol. Okay, so lebih kurang macam ni lah dia punya kereta rentas dia lah. Okay, ini rokok elektronik. Puan tak dengar Puan. Tak dengar? Sekejap Dengar ke? Hello? Masih tak dengar. Hello, dengar tak? Hello? Oh saya je lah kot yang tak dengar, tapi orang lain dengar Okay. Tak apa, teruskan. Kalau orang lain dengar okay. Alright, okay. So ini yang rokok elektronik lah. Kalau yang vape tu saya tak ada sediakan gambar lah, tapi boleh google lah macam-macam bentuk lah. Yang panjang, yang pendek, yang silinder kan, yang bentuk petak, yang jenis refill, yang jenis disposable. So macam-macam bentuk lah yang ada di pasaran. Sekejap saya buka balik slide tadi. Okay, so ini antara common kesan sampingan dia lah, yang common lah. Okay, tak adalah saya senaraikan semua, just some of it lah. Batuk-batuk, heartburn, stomach upset dan juga hidung sumbat lah. Okay, yang sebelah tu yang orang kata less common side effect tapi ada, which is sakit kepala, okay, muntah-muntah, sesak nafas, shortness of breath, tak ada you rasa ketat, okay, masalah skin irritation juga, okay, skin itching macam tu, okay, dan juga irregular irregular heartbeat. Okay, so tembakau ni datangnya daripada mana? Datangnya daripada pokok tembakau lah. Tapi dari tembakau ni lah yang mengandungi nikotin yang saya kata yang menyebabkan ketagihan tu. Okay, so bila you hisap tembakau tu dalam rokok atau dalam apa-apa produk lah yang mengandungi tembakau, okay, actually you absorb toxic dan juga cancer causing chemicals daripada rokok tu lah, okay, yang mengganggu you punya tahap kesihatan tubuh. Okay. So yang table yang kanan tu adalah saya ambil daripada CPG sebenarnya daripada tahun, tapi dah lama lah yang ni, okay, daripada 1996 sehingga 2015 lah. Kalau tengok dia punya prevalence ni ada trending menurun lah, okay, tapi kalau tengok kat sini female punya prevalence boleh tahan jugalah. Maksudnya aktiviti merokok dalam kalangan perempuan ni pun actually ada je. Okay. Lelaki memang tinggi lah kalau tengok. Dan yang Quick Facts Malaysia ni yang saya ambil daripada WHO lah untuk tahun 2022. Tobacco use, okay, dalam kalangan population Malaysia 22.7%. Okay, termasuklah yang tobacco use ni termasuklah yang semuka, yang hisap e-cigarette lah. Okay, so lelaki 43%, yang female sikit je lah, tapi ada lah 0.7. Okay, yang untuk yang cigarette smoking termasuklah yang hisap guna pipe tu ataupun yang rokok tradisional tu, daripada total population 18.2%. Dan bila bahagikan lebih kurang lelaki 35% dan perempuan female 0.4%. So apa yang susah sangat kan? Bila dah merokok ni nak berhenti merokok susah. Dia tak boleh berhenti begitu saja, melainkan seseorang tu betul-betul dia punya, orang kata, willpower dia kuat, ataupun dia betul-betul dah jatuh sakit yang memang dia dah betul-betul tobat
Kalau tak memang dia susah sangat nak berhenti merokok. So apa sebenarnya yang susah, yang menyebabkan susah sangat nak berhenti merokok ni? So once bila you merokok, okay, bila seseorang itu merokok, okay, the nikotin yang terkandung dalam rokok tu boleh sampai ke brain you dalam masa kurang 10 saat. Okay. And then dia bagi rasa tenang tau, rasa feeling tenang macam tu. Okay, pleasant feeling. Okay. So dia cepat sampai ke otak, tapi bila you habis isap sebatang rokok tu, the level yang tinggi tadi tu, yang banyak tadi, dia boleh drop quickly juga. Lepas you habis sebatang rokok. Okay. Menyebabkan craving, datangnya craving untuk merokok lagi. Okay. Bila datang craving, you akan mengalami withdrawal symptom ataupun gejala tarikan. Okay. Gejala tarikan contohnya cepat nak marah, resah, murung. So end up seseorang tu akan merokok balik lah. Sebabnya mula-mula mungkin lah sebab dia nak dapatkan pleasant feeling daripada merokok tu. Tapi bila dia dah lama-lama dia merokok bukan sebab nak pleasant feeling sangat pun. Dia merokok sebabnya dia nak mengelakkan gejala tarikan ni. Sebab dia tak tahan. Dia tak dapat rokok, dia jadi macam serba tak kena. Maksud nak marah, nak naik angin kan. Rasa tak ni lah gejala withdrawal symptom tu. So that's why lah susah sangat nak berhenti merokok. Okay, sebabkan withdrawal symptom ni. Okay, critical intervention untuk tobacco use disorder. So kita boleh guna kalau smokers tu betul-betul dia nak berhenti merokok, okay, kita boleh guna konsep 5E. Sebab semua dia punya tu dengan huruf E kan, ada 5 keywords dia lah. Okay. Yang pertama sekali, ask about tobacco smoking. Tanyalah dia pasal dia punya, kalau masa first visit tu kita tanyalah berapa batang rokok jenis apa, bila yang dia merokok, 3 saja apa. So tanya about dia punya smoking habit tu. Okay. Lepas tu advice lah, kalau kita dah tahu tu, dia dah cerita tu, kita advice dia untuk berhenti merokok. Bagi dia nampak lah apa sebabnya dia nak kena berhenti merokok. Masalah mungkin kita boleh simpan pasal dari segi kesihatan dan sebagainya. Okay. And then bila kita dah advice, kita assess dia punya willingness dia. Dia willing tak untuk berhenti merokok. Okay. So kalau dia tak willing tu ada intervention yang lain lah kita boleh pakai. So bila dia setuju, dia willing untuk berhenti merokok, kita bantulah dia, kita assist dia. Okay. Kita tengoklah keperluan dia untuk start ubat ataupun biasanya counselling dan juga start ubat lah. Okay. Lebih orang kata lebih efisien lah untuk membantu smokers tu untuk berhenti merokok. Dan kemudian ni kita arrange follow up. Okay. Biasanya kalau macam di sini, biasanya 2 minggu lah patient punya appointment. Okay. So every 2 weeks memang kita akan jumpa patient tu, kita akan tanyalah dia okey tak dengan ubatnya. Kalau ada start ubat kan, tanya okey ke tidak, okay, apa masalahnya, ada withdrawal symptom yang mengganggu dia ke side effect yang mengganggu ke, okay, yang berlaku. So teruskan sampai dia complete, dia betul-betul berjaya untuk stop smoking dan juga stop ubat yang kita bagi. Okay, dari segi assessment yang ni ialah Fagerstrom score lah, test. Ini lebih pada untuk kita tengok dia punya level of dependence dia. So yang dia ada 2 lah. Satu tu untuk yang smokers yang merokok sigaret lah. Okay. Boleh tanya dia daripada first wake up dia dengan first cigarette dia berapa jangka masa dengan first cigarette dia. Okay. Lepas tu boleh tanya dia juga dekat tempat yang macam tak boleh nak merokok, contohnya klinik, mall, tak boleh nak merokok. So ada masalah tak untuk dia untuk tidak merokok. Okay, yang ketiga tu boleh tanya dia kalau kita macam minta dia give up,
mana yang paling susah dia nak give up, awal pagi ke ataupun selain daripada awal pagi. Dan boleh tanya dia kan berapa batang rokok dia hisap sehari. Okay. Inilah antara Fajr Storm score ni ada 6 soalan ni lah yang kita boleh tanya untuk assess dia punya level of dependency dia lah terhadap nikotin. So yang satu lagi tu adalah untuk smokers yang guna vape lah ataupun rokok elektronik. Okay, soalan dia lebih kurang sama je, cuma yang satu ni untuk yang hisap vape lah. Okay, tadi kan saya ada cerita pasal gejala tarikan withdrawal symptom. So sama juga bila kita dah start ubat ataupun kita tak start ubat tapi patient dah start mungkin kurangkan dia punya jumlah frekuensi atau batang rokok yang dihisap satu hari tu. Okay. Bila dia dah berkurang, patient akan mengalami gejala tarikan. Okay, bila kita tarik rokok dia, inilah yang dia akan alami. Dan biasanya yang untuk jangka pendek ni sebab masa awal-awal treatment lah, masa awal-awal mungkin masa kita baru start ubat kan, baru-baru kita kurangkan dia punya bilangan rokok yang biasa dihisap. So patient akan, smokers akan mengalami craving, okay, batuk, dia susah nak concentrate, okay, susah nak tidur, badan dia letih, okay, dia depressed ataupun dia resah, okay, sakit perut, ceret-beret, kira perut tak best lah, dan juga cepat nak marah. Okay. Ini boleh explain dengan mereka yang nak berhenti merokok lah, yang benda ni sementara saja. Okay, awal-awal tu je, lepas tu dia dah takkan alami dah gejala tarikannya ni. Okay, cumanya untuk jangka masa panjang, mungkin after 2 bulan dia stop daripada merokok, so dia mungkin akan perasan yang dia punya selera makan dah bertambah dan juga mungkin ada berlakunya kenaikan berat badan. Bukan semua juga, tapi ada juga patient-patient yang macam saya jumpa lah yang berlaku jugalah pertambahan berat badan, especially kalau yang ada masalah diabetes saja, benda tu jadi concern dengan dia. So kita kena explain dengan dia kenapa tambah berselera makan tu. Okay, sebabnya bila dia merokok, okay, dalam rokok ada chemical segala yang antara yang saya tunjuk tadi kan. Okay, bila dia merokok, chemicals tu melekat lah. Cara yang saya explain dekat patient lah yang mudah lah. Okay, chemicals tu melekat dekat lidah. Jadi bila macam tu, dia punya lidah tu, dia punya sensitivity tu dah berkurang. Okay, jadi mungkin apa yang dirasa pada makanan tu dah berkurang lah, mungkin 60%, 70% begitulah. Okay. Tapi bila dia dah stop merokok, dia dah tak dedahkan lidah dia dengan chemicals daripada rokok tu. So dah tak ada dah chemicals tu, jadi dia punya sensitivity lidah dia tu dah back to normal lah. That's why bila makan dia akan rasa macam sedap je makanan ni, padahal rasa dia sama je. Cumanya sensitivity lidah tu dah back to normal, dia akan rasa macam sedapnya makanan tu, nak makan. That's why boleh risiko lah, boleh berlakunya pertambahan berat badan tu. Okay, tapi kalau ni jadi concern dengan dia, kita assure pada dia, kita nak use stop merokok dulu. Okay, kalau ini jadi masalah, kita sama-sama itu guna follow up tadi. Kita explain, kita boleh bantu dia, give PSP ke, tengok diet dia, kontrol apa yang kita boleh suggest dia makan ke macam tu, untuk tackle yang bahagian masalah kenaikan berat badan ni lah. Okay. So gejala tarikan dah tahu apa benda. So ni antara tips lah, tips untuk mengatasi gejala tarikan. Okay. Melengah-lengahkan, maksudnya bila datang craving nak merokok tu janganlah terus merokok. Lengah-lengahkan dulu, delay dulu. Cuba 5 minit, kalau boleh tahan 5 minit. Nanti besok tambah lagi, cuba tahan 10 minit pula. Macam tu. Okay, yang kedua, elakkanlah dari tempat-tempat yang boleh trigger dia untuk merokok. Contoh macam tempat yang public yang memang nampak memang orang tengah merokok tu, janganlah pergi. Elakkanlah. Okay, dan kalau jauhkan diri. Yang ketiga, tips ketiga, jauhkan diri daripada orang-orang yang merokok. Kalau macam member tu kan, sementara ni jauhkan dulu diri.
Okay, sebab kita tahu kita tak kuat kan. Okay, and then sibukkan diri, buat something. Biasanya kalau kita buat something, kita tak fokus pada rokok tu sebab kita tengah buat kerja kan. So sibukkan diri, buat something. Okay, meditasi, bersukan. Okay, boleh minum air banyak-banyak. Okay, minum air masak lah banyak-banyak. Okay, dan kurangkan air yang kafein. Okay, punya sesuatu. Ni kalau macam patient tu dia kadang-kadang dia sebab mulut dia tak ada apa kan. Jadi boleh suggest pada dia untuk kunyah gula-gula getah. Kalau dia concern manis, carilah gula-gula getah yang sugarless. Okay, untuk kunyah. Dan makan buah-buahan. Janganlah pergi bantai makan yang berat-berat. That's why dia punya berat badan naik. Okay, punya something yang menyihatkanlah juga. Okay. Okay. Yang nombor 8 tipsnya adalah kerapkan basuh tangan. Sebab dia bila basuh tangan je basah, tak adalah you terus pegang rokok sebab tangan dah basah kan. So antara tips lah untuk delay lah sebenarnya. Untuk delay kan daripada terus merokok. Sama juga dengan mandi dengan kerak. Yang ni boleh buat kat rumah. Benda yang boleh buat kat rumah, buat kat rumah lah. Okay. Buat aktiviti ringan kan, buat tips nombor 10 tu. Aktiviti yang meregangkan otot, apa-apalah aktiviti tak semestinya kena lari ke apa, berdiri, buat regangkan badan macam tu. Okay, tarik nafas panjang. Bila rasa nak merokok tu, tarik nafas, relax dulu kan. Lepas tu apa-apa pun you punya agama, you doa lah, kita usaha kan. So yang atas tu tolong lah, so kita doa. Okay. Okay, yang ini adalah rawatan. Okay, menggunakan ubat lah. Okay, menggunakan ubat untuk tackle you punya masalah susah nak berhenti merokok kan. So, iaitu nicotine base. Okay, nicotine base ialah yang kita ada ialah nicotine replacement therapy. So, nicotine replacement therapy, dia still ubat NRT ni dia still ada nikotin. Cuma bezanya dengan rokok ialah rokok dia ada add-on lain-lain tu, chemicals yang pelbagai tu. Tapi kalau ni NRT punya ubat, dia contain NRT je. Dia contain nikotin saja. Ya, yang menyebabkan ketagihan tadi tu. Okay. So macam mana NRT medication ni dia akan deliver nikotin. So dia still ada nikotin. Dia deliver nikotin dengan intention untuk replace nikotin yang biasa perokok dapat daripada rokok, aktiviti merokok. Okay. So secara tak langsung reduce severity of nicotine withdrawal symptom. Maksudnya badan dia still dapat nikotin. Cumanya bukan daripada rokok lah, daripada ubat. Dan kita bolehlah kurangkan dia punya severity untuk mendapat gejala tarikan tu. Okay. So yang sebelah tu adalah gambar rajah macam mana dia bertindak lah, mechanism of action dia dekat central nervous system. So dia combines pada alpha 4 beta 2 ni lah, beta receptor ni. Okay. Dia akan release neurotransmitters bagi short term reward satisfaction yang biasanya dia dapat dengan smoking. Okay. So dari segi safety, NRT medication dia selamatlah untuk patient yang ada stable cardiovascular disease dan dia tak independent risk factor untuk acute myocardial event. So dia selamatlah, okay. Tapi dalam patient yang certain cardiovascular group patient, dia kena incaution lah, use incaution. Contohnya patient yang baru lepas post MI lah. So dalam masa 1 ke 2 minggu tu kalau boleh avoid dululah sebelum start NRT medication. Okay. Untuk yang ada serious arrhythmias, unstable angina pectoris dengan recent cerebrovascular event, angioplasty, ni semua caution lah, use caution lah. Okay. Dan juga precaution untuk patient yang ada uncontrolled hypertension, okay, ada severe atau moderate hepatic impairment, severe renal impairment dan juga uncontrolled hypothyroidism. Okay. Okay, kalau patient yang ada hypersensitivity to nikotin ataupun excipient dekat dalam nikotin NRT punya
meds tu kena tak boleh nak pakai lah. Dia contraindication lah, tak boleh nak start lah. Okay. Untuk patient yang wanita yang pregnant, yang menyusukan. Okay, kalau ada patient macam ni, kita kena explain dengan dia lah. Dia punya kesan jugalah. Okay, supaya dia faham. Jangan dia ingat, oh kita bagi ubat ni dia tak ada dapat kesan macam merokok tu. No, still NRT meds ada contain nikotin lah. Cuma ni dalam jumlah yang kita tahu. Kan berapa mg dia, berapa strength dia. Dan kita taper down instead. Kalau macam rokok, kita tak berapa tahu kan, dah show jumlah nikotin and then dia punya tabiat merokok tu satu hari mungkin berapa sampai 10 batang macam tu kan. So untuk pregnant ladies, untuk yang lactating woman, dia punya penggunaan NRT should be considered a potential of benefit outweigh risk lah. So boleh lah kalau patient yang lactating dan juga woman yang lactating ataupun yang pregnant, boleh lah. Okay. Asalkan dia betul-betul serius lah nak berhenti. Okay, ni untuk NRT meds lah. Okay, yang ini ialah nikotin gum. Yang jenis gum punya, yang jenis kunyah punya. Okay, dia boleh sebagai monoterapi, dia boleh combination therapy. Okay, kalau guna sebagai monoterapi, boleh gunakan at least one lah. Satu biji setiap 1 ke 2 jam. So satu hari dia maksimum dia boleh sampai 24 biji sahajalah. Okay. So bila dah tu dia kena gradual tapering down lah. Dia tak boleh kekal, kalau kata satu hari 20 biji, jangan 20 biji saja. Okay, kena taper down lah. Okay, sampai dia boleh reduce 1 ke 2 biji dalam satu hari. Okay, dia punya recommendation untuk usage sekurang-kurangnya 3 bulan lah untuk make sure betul-betul dia tak relapse lah. Okay, at least 3 bulan. So kalau untuk combination pula, nicotine gum ni usage dia, kita guna 1 biji when needed. Bila dia datang urge nak smoking tu, baru dia kunyah. Okay. So dia punya strength ada 2 strength. Dia ada yang 2 mg, ada yang 4 mg. So bila nak guna 2, bila nak guna 4, okay, depends on dia punya number cigarette. Okay, kalau dia merokok kurang daripada 20 batang satu hari, boleh consider yang 2 mg, yang dos rendah je. Dan juga kalau macam time to first cigarette dia, maksudnya daripada dia bangun tidur pagi dengan first cigarette dia lebih daripada 30 minit. Mungkin 1 jam lepas bangun tidur ataupun 2 jam atau 3 jam selepas bangun tidur baru dia merokok, boleh consider yang low dose punya nicotine gum. Nanti kalau esok lusa, nak berangkat jemput tak? Dia tahu. Pelakon tak hebat pun, tapi kalau biji dia hebat. Kita hebat kan? Kita perlukan banyak masa nak masukkan. Okay, alright. So untuk yang 4 mg gum, okay, boleh consider untuk smokers yang merokok lebih daripada 20 batang satu hari. Ataupun dia punya time to first cigarette dia, okay, daripada dia bangun tidur dengan first rokok dia adalah kurang daripada 30 minit. Mungkin dalam 5 minit lepas bangun tidur dia dah merokok. So boleh consider bagi yang dos yang tinggi lah, dos yang 4 mg. Okay. So dari segi side effect, dia ada side effect jugalah. Okay, mouth soreness, ulcer, sedu, dyspepsia dan juga dia punya jaw ache lah ataupun sakit rahang lah. Okay. Biasanya disebabkan oleh salah teknik lah. Side effect yang senarai ni biasanya disebabkan oleh salah teknik mengunyah. So memang kena masa dengan smoker tu yang nak masa patient lah. Patient kena ajar dia betul-betul lah cara mengunyah yang betul. Okay, sebab ada patient yang saya jumpa second visit, tak tahulah kenapa first visit mungkin kita dah explain betul. Second visit bila kita tanya balik, dia kunyah macam kunyah 30 minit tu dia kunyah macam gula-gula tak biasa. So lepas tu dia complain kenapa urge dia tak berkurang. So memang salah teknik, salah lah kan.
So cara yang betul ialah satu biji kan, bila rasa urge untuk smoking tu datang, ambil satu biji, okay, kunyahlah masuk dalam mulut, kunyah slow, okay, slow macam mana ya, biasa saya cakap dengan patient, you kunyah slow, satu saat satu gigit satu saat macam tu. Seselok itu, satu saat satu gigit kan, kan slow kan, satu saat yang kemudian kan, so seselok itu. Okay, slow kunyah sampai datang rasa mint, baru you park dekat antara gum dengan pipi. Park kat situ. So dekat situ yang dia akan diabsorb. Nicotine akan diabsorb. Okay, biarkan. Okay, nanti bila rasa mint tu dah hilang, repeat balik. Kunyah balik, slow. Mint, ada rasa mint, parking balik. Tapi parking dia punya alternate lah. Maksudnya kalau tadi parking sebelah kiri, parking sebelah kanan pula. Habis rasa mint, kunyah lagi, ada rasa mint, parking, alternate, sebelah kiri balik. Macam tu lah, repeat sampai rasa mint tu dah tak ada, boleh buang. Okay, lebih kurang satu biji tu, okay, repeat daripada step 1, step gigit dan parking tu lebih kurang 30 minit lah. So boleh buang lepas tu. So buang pun janganlah buang merata, buang elok-elok lah dalam plastik ke apa ke. Dalam balut ke apa ke, buang dalam tong sampah. Jangan sepah sebab dia chewing gum kan, nanti melekat-lekat, kotor. Okay. So cumanya sebelum nak kunyah gum ni, 15 minit sebelum tu jangan minum air bikarbonat, air jus, kopi, tak mau, sebab dia akan kacau penyerapan nikotin tu nanti, absorption tu. So dalam masa 15 minit sebelum nak kunyah tu, minum air putih tak apa, air plain water tak apa, tapi jangan minum air bikarbonat, juices dan juga kefir lah. So dan jangan chew cepat sangat. Kenapa? Kalau you chew cepat sangat, you banyak hasilkan air liur. You akan telan banyaklah ubat. Okay, nikotin tu. Sebab kita bukan nak telan ubat tu. Sebab tu kita kena kunyah slow. Kalau kunyah laju, saliva banyak terhasil, you telan banyak, you dapat side effect lah pada you punya perut. You tu rasa perut tak best tu. Okay, dyspepsia ataupun apa tadi tu. Okay. So lepas mengunyah tu boleh banyakkan minum air lah untuk mengelakkan ulcer kat mulut. So yang ini ialah nikotin juga, tapi yang jenis patch punya tampal punya. Okay, beza dia dengan yang gum bila datang you kunyah lah untuk reduce you punya craving tu kan. Tapi yang ini basal lah, dia dalam kita tampal lebih kurang untuk 16 jam lah untuk cover lebih kurang the whole day tu lah. Okay. So dia punya strength tapi yang dekat fasiliti kesihatan dia ada yang 15 mg dengan 10 mg je lah. Tak ada yang 25 dekat market adalah kot, saya tak pasti. Tapi yang dekat fasiliti kesihatan saya rasa dekat KK ada yang 15 mg dengan 10 mg sajalah. Okay. Recommendation untuk start ialah kalau dia punya satu hari lebih daripada 15 batang rokok dihisap, boleh consider treatment plan ni lah. Okay, 8 minggu 25 mg, lepas tu 2 minggu seterusnya 15, 2 minggu seterusnya 10 mg. Kalau dia kurang daripada 15, untuk 8 minggu tu start dengan 15 mg dan 4 minggu seterusnya taper down lah dengan yang 10 mg punya. Okay. Lebih kurang untuk 3 bulan lah. Recommend use untuk at least 3 bulan. Okay. Dan dia ada kesan samping juga. Okay. Gatal-gatal, irritation. Okay. Sebab dia melekat kan. Dia tampal dekat, dia boleh menyebabkan skin irritation. Okay. Susah nak tidur. Mimpi yang pelik-pelik sikit. Okay. Sakit kepala. Pening. Nak muntah. Loya. So ini antara dia punya common side effect je lah. Okay. That's why kena tampal tempat yang berbeza supaya tidak berlakunya skin irritation. Okay. Kat mana nak tampal? Dekat neck boleh, dekat waist,
Okay, upper arm ataupun shoulder. Kat sini pun boleh, dekat chest ni boleh. Tempat yang hairless tak berbulu. Kenapa? Kalau tempat berbulu kan kesianlah dia nak cabut sakit. Okay, cari tempat yang tak berbulu. Ataupun kalau yang berbulu tu you mintalah dia shave sikit. Okay. Dan jangan terus tampal lah, lepas shave mungkin sakit kan kalau nak tampal buka. So shave dulu, mungkin besok atau lusa ni boleh pakai tempat tu. Okay. Insomnia. Okay. Patch ni juga boleh menyebabkan sebab dia kena tampal lebih kurang 16 jam tau. After 16 jam daripada bangun tidur tu, biasanya kita minta dia pakai pada waktu dia berjaga. Okay, sebab ada risiko susah nak tidur, insomnia. Okay, maksudnya kalau dia kena ikut waktu dia berjaga lah. Kalau dia kerja siang lah. Kalau dia berjaga malam, mungkin dia kerja guard ke apa ke, kena tampal malam lah, kena tampal waktu dia berjaga. Okay, untuk 16 jam. So dia akan lama dekat on skin lah. Okay, tapi kalau kena tengok juga, kalau smokers tu dia jenis yang daripada bangun tidur dengan dia punya first rokok dia kurang dari 30 minit. Okay, maksudnya mungkin dalam 15 minit daripada bangun tidur tu dia dah first rokok dia. So yang ini kita boleh consider dia untuk tampal malam tu sebelum dia nak tidur. Okay, sebab lepas tampal dia punya peak nikotin level ni lebih kurang 8 jam lah, 8 ke 9 jam macam tu. Okay, so lebih kurang maksudnya kalau pagi tu bangun dengan first rokok dia kurang 30 minit. So kita kira lah lebih kurang 8 jam peak kan sebelum tu. Okay, dekat-dekat dia nak tidur tu kita minta dia tampal untuk cater yang waktu yang tinggi craving waktu pagi yang dia dengan first rokok dia tu. Okay, kalau tak, kalau dia punya first time to first cigarette dia lebih daripada 30 minit, macam biasa lah boleh minta dia tampal waktu dia berjaga lah, maksudnya bangun pagi seawal yang mungkin tu minta dia tampal. Okay, untuk 16 jam. Okay, lepas tu cabutlah, jangan bagi dia bawa tidur sebab takut nanti dia tak boleh tidur. Okay, so kalau biasa saya minta pasien kira lah, saya kirakan untuk dia 16 jam bila nak kena cabut. Ataupun kalau dia tidur mungkin sebelum 16 jam tu complete kan, tak apalah, a few hours sebelum dia nak tidur tu minta dia cabut. Make sure jangan bagi dia pakai waktu tidur lah untuk mengelakkan insomnia. Okay, ini teknik dia. Teknik dia pun ada cara tampal dia bukan main tampal dia. Salah tampal pun, cara teknik pun boleh menyebabkan patch tu tercabut-tercabut. Ada patient saya pun macam tu lah. Okay, patch tercabut-cabut sebab salah teknik cara nak tampal tu. So cara nak tampal dia kan, buka patch tu, dia macam plaster yang vintage apa, macam plus tu kan. Okay, macam tu kan. You jangan terus buka dulu cover tu. Okay, bila dah buka dulu cover tu, of course akan pegang dia. Bila dah pegang dekat sticky pipe tu, dia akan jadi dah kurang efisien lah nak melekat. So buka sebelah dulu. Okay, kat mana yang nak tampal, pilih tempat mana nak tampal. Contohnya dekat lengan. Okay, buka sebelah dulu, tampal elok-elok. Okay, gosok dulu, make sure tak ada air bubble apa. Sebelum nak tampal tu make sure jugalah tempat yang nak tampal tu tak berminyak, tak basah. Okay, sebab kita nak make sure dia betul-betul melekat kuat. Okay, tampal dah melekat, betul-betul dah okey, dia punya melekat, tak ada air bubble apa semua. Baru taruh yang lagi sebelah cover tu untuk gosok lah supaya dia melekat satu keping tu elok dekat arms tu. Macam tu. Okay, lepas tu biarkanlah untuk 16 jam. Okay, biar untuk 16 jam. Bila dah cukup 16 jam ataupun beberapa jam sebelum nak tidur, cabut kan. Cabut. Okay, daripada kulit cabut. Okay, lipat dia dua. Buang dalam tong sampah. Okay, jangan biarkan saja dia sekeping terbuka macam tu. Sebab takutlah, mana tahu kalau dia ada anak kecil dia baby kan, ataupun budak-budak umur 2-3 tahun ni,
Tongkat tong sampah, dia nampak, dia buat main, dah melekat dekat tangan dia. Kalau kata nikotin tu masih ada lagi dekat patch tu, tak bermasal, dia pun dapat nikotin. Kan dia melekat kat tangan dia, contoh macam tu. So, bisa lah pick dua lah. Pick dua, betul buang dalam tong sampah. Jangan sepah-sepah. Okay. Recommendation, NRT Max ni bulan lah. Okay. 12, okay, 3 bulan, 12 minggu. Okay. Tapi ada yang mungkin perlu lebih daripada 3 bulan. Tak ada masalah, boleh je. Okay. Cumanya kalau patient tu on lama sangat, up to 1 year sampai setahun, macam sukses, dia punya chance untuk dia sukses tu actually rendah lah. Sebab macam okay, baguslah dia dah, kalau dia dah berjaya berhenti merokok, tapi dia macam dah create dependence pula pada NRT Max. Sebab NRT Max pun konten nikotin juga. So tak sepatutnya lah kalau lama-lama sangat. Kalau boleh, seawal yang boleh, dia boleh cut off dia punya NRT Max lagi bagus lah. Tapi not too short sangat lah sebab takut nanti dia relapse pula. Okay, kena tengok, kena cater dengan patient punya ni lah. Okay. Kalau patient yang datang dekat klinik, memang kita akan tanya dia punya smoking history, medical history, medication history. So kena ambil lah maklumat tu. Kalau ada ubat-ubat yang biasanya ubat macam warfarin, ubat clozapine dan sebagainya, itu kena tengok balik lah. Dia ada interaction tak dengan NRT Max. So kalau ada, mungkin kena tengok lah balik. Dos ubat tu kena naik ke, ataupun after dah berjaya berhenti merokok, mungkin dos ubat tu kena turun balik ke, naik ke macam tu. Kena tengok balik lah ubat-ubat yang berpotensi tu ada interaction dengan nikotin. Okay, dua ni, satu jenis spray. Satu lagi jenis yang apa nama? Yang lozenges. Okay. Yang spray ni senang juga sebenarnya, tapi kat klinik kesihatan tak ada lah. Okay, ambil dekat luar lah masalahnya. Okay. So untuk yang jenis spray ni, okay, dia macam gum jugalah, tapi dia fast relief nicotine craving dan withdrawal symptom. Okay, dia fast relief craving lah. Okay. So cara nak guna dia ialah satu spray. Boleh 1 ke 2 spray lah. Dekat mulut. Okay. Bila datangnya you punya urge ataupun craving nak merokok tu, okay, boleh guna 1 atau 2 spray lah. Okay. So boleh guna satu spray dulu, bukan straight dua spray lah. Guna 1 spray dulu. Kalau rasa lepas 20 minit tu macam craving tak boleh kontrol, boleh tambah lagi 1 spray. Okay. So kalau macam dia dah boleh agak lah, 2 spray memang baru boleh reduce dia punya craving. Boleh lah untuk next tu, tahulah lah dia boleh terus boleh guna 2 spray lah dekat mulut. Okay. Dan biasanya boleh guna setiap, boleh sembuh lah setiap 30 minit ataupun setiap 1 jam. Pun sama kena taper down jugalah. Untuk 6 minggu tu mungkin 1 ke 2 spray lah setiap kali dia datang urge. Okay. Masuk minggu seterusnya, 3 minggu seterusnya, start reducekan number of spray 1 hari. Okay. Lepas tu 3 minggu seterusnya reducekan lagi sampai dia mungkin perlukan kurang dari 3 spray sehari. Okay. Lepas tu cut lah. Dia berjaya berhenti merokok, cut juga yang spray ni. Okay. 1 jam boleh guna lebih kurang setiap 30 minit lah. 30 minit kita assume 2 spray. So 1 jam boleh maksimum 4 spray. So tak boleh lebih daripada 2 spray lah, 1 dos. 1 kali pakai tu tak boleh exceed 2 spray. So maksimum dia 2 spray sajalah. Okay. Ataupun 1 hari tu maksimum 64 spray. 64 kali semburan. Okay. Yang lozenges ni
Pembekuan genetik dia lebih kurang macam nikotin gum. Dan lebih senang lah daripada gum. Kalau gum tu dia nak kena tahu teknik dia kunyah macam mana apa semua kan, nak kena packing. Kalau lozenges ni masuk dalam mulut sajalah, cumanya tak boleh dikunyah, tak boleh ditelan, kena diisap je lah. Okay, tapi senang lah. Biar dia dissolve, masuk dekat, cara guna dia masuk dekat dalam mulut, biar je lah, isap je lah, biar dia dissolve lebih kurang dalam 30 minit. Okay, tak boleh nak kunyah. Okay. Pun lozenges ni ada 2 strength, 2 mg dengan 4 mg. Okay. Yang mana kalau dia merokok lebih daripada 20 batang, boleh consider yang 4 mg lah. Okay. Ataupun yang time to first cigarette dia kurang daripada 30 minit, boleh guna yang 4 mg. Okay, maksudnya daripada bangun tidur dengan first rokok dia kurang daripada 30 minit, pakai yang 4 mg. Kalau dia kurang daripada 20 batang rokok satu hari, boleh guna yang 2 mg yang rendah punya. Untuk yalah, guna apabila craving datang, urge datang. Lebih kurang macam gam lah cara dia, urge datang baru guna. So tapi ada maksimum lah, satu hari 20 biji sajalah boleh pakai. 15 ke 20 biji macam tu. Okay. Pun sama lah, boleh guna up to boleh guna up to 3 bulan, tapi samalah kena taper down jugalah, tak boleh dah terus satu hari 20 biji. So kena gradually tapering down and then cut. Okay. So NRT Max boleh pakai as monoterapi, boleh pakai as combination. Combination maksudnya antara gum dengan patch ataupun gum dengan lozenges dengan patch ke atau mouth spray dengan patch ke boleh. Okay. Dan dia lebih efficacy dia lebih tinggi lah berbanding dengan monoterapi. Berbanding single form of nikotin. Tapi tengok jugalah kalau patient tu tak berapa merokok ataupun dia dah stop merokok, dia just nak cover dia punya craving dia je, so bolehlah start dengan monoterapi. Kalau memang dia heavy smoker kan, 10 batang atau 1 kotak satu hari, better untuk combine lah. Okay, lebih orang kata kadar kejayaan tu lebih tinggi lah. Okay. So kalau ada smoker yang you kenal kan, yang teringin yang ada niat nak berhenti merokok, boleh promote lah dekat dia untuk join klinik berhenti merokok. So dekat klinik kesihatan ataupun hospital yang ada menawarkan klinik berhenti merokok. Okay, kena tengok jugalah, ada certain facility dia tak ada hari spesifik. Macam di KK Serendar kita tak ada hari spesifik. You datang hari Senin sampai Jumaat 8-5. Kita layan lah. Okay. Ada certain facility dia ada hari hari spesifik dia lah. So kalau datang hari yang bukan hari dia, contoh hari dia KBM dia hari Rabu, so, kalau datang hari Isnin biasanya akan bagi temu janji untuk datang juga hari Rabu lah, baru boleh jumpa dengan doktor untuk jumpa dengan farmasis dan tak ubat ke apa ke hari yang berkenaan. Okay. So saya tak sentuh Champix lah sebabnya dekat klinik kesihatan dan hospital saya cuma dah tak ada dah pembekalan Champix. So di masa depan kalau ubat tersebut dah dibekalkan semula, kalau ada masa diberi peluang lagi untuk bagi sharing, kalau ubat dah ada, then saya akan dengan senang hatinya lah share Champix pula untuk semua. Gitu. Itu je lah setakat ini dari saya. Terima kasih. Boleh dengar suara saya ke? Boleh? Okay. Kat sini kita ada beberapa soalan ni Puan Izzati. Soalan pertama dia tanya, untuk nikotin patch dengan dos 25 mg boleh ke tanpa sekeping nikotin patch 15 mg dan sekeping nikotin patch 10 mg? Oh, sekejap sebab kita tak ada yang 25 kan? Okay, sebenarnya kalau tambah lebih daripada 1 mg,
Kalau tampal lebih daripada satu patch, ada potensi untuk overdosage. Walaupun dia dos sama je kan, 10 tambah 15, 25. Tapi dia ada possibility untuk overdosage juga. So kalau nak tampal bersama juga boleh kan, 10 tambah 15, okay, 2 patch tampal sekali. Tapi kalau praktis di sini kita minta MO untuk discuss dengan FMS dulu. Kalau FMS kata okey lah. Boleh lah, boleh. Tapi just untuk selamat kita, minta MO discuss dulu dengan FMS lah untuk tampal bersama 15 dan 20. 15 dan 10, sorry. Okay, soalan kedua, patient yang pakai nikotin patch boleh mandi ke sebab patch tu jika terkena air akan tertanggal? Okay, that's why masa mula-mula nak tampal tu, kena make sure dia melekat betul-betul lah. Okay, dia boleh bawa mandi, cumanya time mula-mula nak lekat tu, that's why saya ajar tadi yang cara nak tampal tu, kena cara betul. Jangan terus buka dua-dua cover tu. Bila you buka dua-dua cover, of course dia akan pegang punya. Okay, macam mana nak elak, mesti pegang dia dekat sticky part tu. Bila dah pegang dia punya lekat tu dah kurang lah. Jadi sebaiknya kita ajarlah dia cara buka yang betul, cara tampal yang betul. Buka sebelah dulu, tampal, gosok dah betul, okey, tampal cantik, buka lagi sebelah, gosok lagi sampai dia tak ada air bubble, tak ada apalah. So kalau misalkan buat mandi okey je, janganlah pergi beri gosok time mandi tu. Just lalu air je, okey je. Tak ada tanggal lah. Asalkan you lekat betul-betul lah. Okay, untuk soalan yang ketiga, can patient chew nicotine gum only for 20 minutes instead of 30 minutes? Oh. Maknanya dia ubah masa chew tu lah. Maksudnya dia tak nak kunyah sampai habis, sampai dia hilang atas sebab apa ya. Tapi boleh je lah. Sebab saya ada patient yang dia kata dia tak boleh kunyah lama-lama tu. Tapi dia perlu juga gum tu untuk relief dia punya urge. So saya kata selama yang boleh lah. Kalau dia kata tak boleh nak sampai 30 minit. Kalau 20 minit dia rasa dah okey, then ni lah. Kalau tak ada sebab yang membina, tak ada sebab untuk dia habis kunyah awal, habiskan je lah kunyah sampai 30 minit sampai betul-betul dia hilang rasa minum tu. Selalunya kebanyakan patient dia sebab ni lah, kalau saya rasa yang disebabkan dia nak pendekkan tempoh tu disebabkan tu lah, kadang-kadang orang tak mampu nak chew lama-lama kan, nak kunyah lama satu. Selain tu dia masalah dari segi kadang orang ni lah, orang yang lebih berusia ada masalah rahang, masalah gigi. Betul. So boleh je tak ada masalah. Cuma selama yang boleh lah, selama yang dia boleh. Betul? Okay. So kalau kita tengok tadi betul lah, kalau tanya saya pun sebenarnya antara, saya tak tahu lah pendapat orang lain, tapi kalau tanya kami yang sebagai yang pernah mengendali klinik pemukul pun sebenarnya Champix is the best ni lah medicine lah untuk yang kalau ikutkan kadar sukses ataupun kadar keberkesanan berhenti tu lebih kepada Champix lah. Tapi untuk pengetahuan semua, Champix memang dah tak ada di pasaran Malaysia lah. Tak silap saya daripada masa COVID ke sebelum COVID lagi lah. So sekarang kita hanya ada yang itulah, cuma yelah dah lama saya tak tengok ubat-ubatan, baru saya tahu rupanya ada yang spray ya. Tak pernah pula saya dengar ada yang spray. So benda tu boleh patient pada juga dia tanya pasal yang spray, tapi pricey lah masalahnya. Saya macam kalau tak ada masalah kewangan nak beli okey je. Tapi dia pricey. Tapi memang ada lah, memang ada jual di pasaran. Okay. So sebab apa? Sebab yelah kadang patient ada dua perkara je. Kalau dia bukanlah keburukan, dia lebih kepada kesan. Kalau macam yang yang untuk gum ni adalah masalah rahang, masalah gigi, nak mengunyah dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan motivation seorang perokok nak berhenti tu dia akan tergendala lah, itu yang pertama lah. Yang kedua pula kalau patch pula isunya adalah bila ada masalah kegatalan, masalah ruam, itu dua benda ni lah. So mungkin bila adanya spray ni one off yang kita rasa macam rupanya ada lagi alternatif lain lah untuk mereka-mereka yang mungkin ada masalah-masalah yang sebegitu rupa lah. So sebenarnya ada je solution, dia terpulang pada individu lah sama ada nak berhenti ataupun tidak. Okay,
So kita dah sharekan link kehadiran di ruang chat. Okay, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Izzati atas orang kata perkongsian yang pada saya banyak benda baru yang saya belajar sebab dah lama tinggalkan bab rokok ni. Jadinya banyaklah benda baru yang saya belajar. So alhamdulillah. So saya mohon tuan-tuan dan puan, saya tahu mungkin yang ramai dengar pun adalah mungkin bukan di kalangan perokok, tapi tuan-tuan dan puan boleh share ilmu ni dengan orang-orang yang merokok, yang ada niat nak berhenti merokok. Yang penting diorang kena ada niat nak berhenti merokok supaya inilah salah satu cara kita nak bantu mereka untuk berhenti merokok. Sebenarnya banyak lagi cara-cara lain yang untuk merokok, tapi one of dia adalah memang menggunakan ubat-ubatan lah. So macam Puan Izzati cakap tadi, sebenarnya ada ubat-ubatan yang kita memang dah sediakan di hospital ataupun di Cesar Hospital tak berapa nak ada. Cuma di klinik kesihatan memang kita ada sediakan lah. Saya ada yang ada gam, ada yang ada patch, ada yang ada kedua-duanya lah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok melalui My Sejahtera, boleh buat appointment melalui My Sejahtera untuk quit smoking clinic ataupun klinik berhenti merokok. So dari situ tuan-tuan dan puan boleh tengok kat mana sebenarnya perkhidmatan klinik berhenti merokok ni yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan. Untuk tuan-tuan dan puan dapatkan maklumat, info, rawatan dan sebagainya untuk membantu tuan-tuan dan puan berhenti merokok. So sebenarnya kita ada cara kalau tuan-tuan dan puan memang nak berhenti merokok. So saya rasa sampai di sini sahaja. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Izzati atas kesudian berkongsi dengan kita ilmu, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa orang kata tiap-tiap bulan hadir ke Cak Nah Husail punya program. Okay, link kehadiran berada di ruangan chat lah ya. Okay, so kita berjumpa lagi insyaAllah di bulan hadapan dengan tajuk yang lain, dan semoga tuan-tuan dan puan sihat sejahtera, jaga diri dan tak nak merokok. Bye. Terima kasih. Bye semua.